dia yang berdoa. Pergi orang yang cakap betul. Kalau masjid you semayang air. Anak imam ke masjid yang hang betul. Betul berapa ipat tak? Hang bila yang betul. Hang betul. Mereka melanggar hukum Islam. Nah orang yang cakap yang kayak tamang tidak dijawab kayak mukar yuqatiluna fi sabilillah tahu nyanyi kayak kafir. Nampak? Nampak ya? Ali Imran 36. Urun Aceh yang buat roy kita dua kafir. Dia polisi kafir, dia belum kafir, dia lawan macamnya pada negara Islam lain. Nah, jadi jika cara ke mata Aceh, anak jadi kaca, kan anak jadi Islam. Mau perlu tak lu baca kelai dengan sambung dengan surat yang tu ngampung bukan yang na uci kata yang terah baik kamu ingin peng ro ke lambutnya. Tabak ana mumpung makna jihad. Betul tanya orang dapat peng. Yang tanya orang ya bi punya na barot. Ana peng dah bi tenaga. Ini apa yang dah bi peng. Nyokon tak minta gaji dia. Melon ya dia kata don bi peng lo nya kebutnya. Kon dia dapat. Ini yang cik kata bantuan kita ni kaya apa yang ibu cawang kaya ibu ipan terang ibu jadi miana orang tu mikir baik mu ipan roh punya kau cerita miana mu ipan kakuli yang menjihad kakuli yang mu perang tadi katalah paham yang mu bayar lagi nak mau salah paham lagi mau kata jadi kerana orangnya kata tak ijazah pun tak buat tak pegang tujuan semikir betul yang kata yang kata betul. Kalau tu orang tu mikir betul, pak ayat purna orangnya. Animi. Oh katanya kuliah animi, ya lungkuan ni. Katanya kau dosa, kau akil balik. Katanya jauh roh macam-macam. Ayat purna orang si. Ayat purna kan. Du Nabi Ibrahim pun purna orang si. Dia sudah baik ayat kemah Tuhan dengan jauh purna orang si.